Okey, yang 3 perkara yang saya rasa sangat wow. Satu, pasal ilmu pixel sendiri. Actually datang hari ni kita nak belajar pasal pixel untuk buat ads. So sangat mudah cara dia terang untuk pixel tu. Yang kedua, tentang macam mana kita nak go kepada TikTok untuk buat bisnes dekat TikTok. So hari ni kita belajar pasal JMB Max lah. So JMB Max ni pun saya duk berdebar juga macam mana nak buat JMB Max ni kan. So, bila Tuan Kayu bagi penerangan, dia sangat detail and jelas lah. So dan yang ketiga, pasal strategi yang nak digunakan dalam JMB Max. Yang tu sangat powerful lah yang di share. Sesiapa yang kat luar sana yang nak belajar. So saya rasa ni sangat sesuai untuk, tak kisahlah orang yang baru nak start bisnes ataupun yang dah lama buat bisnes, dan lagi yang nak go kepada TikTok lah ataupun video punya cara pembuatan video. Yang kedua, kalau marketer daripada mula nak belajar daripada zero pun boleh belajar walaupun zero, sebab Tuan Kayu punya penerangan dia sangatlah sempoi buat kita mudah faham. Kita nak apply pun rasa tahu dah nak buat apa lepas ni.